Memang mencabar sebabnya dia banyak rekod-rekod dunia ni. Macam? Contohnya yang kalau katakanlah piling di sini kan, untuk main span yang ada you nampak kabel-kabel tu kan. Ya. Yang itu terdalam di dunia. Wow. Bila dia drill sampai dasar lah tu. ke dasar, dalam Terdalam lagi di sampai dunia. bedrock. Made in Malaysia, bro. Okey, bro. Dan dia dibuat di Malaysia. Direka bentuk oleh Lembaga Getah Malaysia. Ya. Kita di Lembaga Getah Malaysia memantau daripada proses awal reka bentuk sampailah dipasang dekat site. Maknanya Doktor kan, bila cakap pasal Lembaga Getah Malaysia, kita mungkin ramai yang sekadar tahu the surface saja. Of the role, peranan Lembaga Getah Malaysia. Orang nampak macam setitik apa susu getah tu, apa latex tu kan. Orang tak pernah sangka yang Lembaga Getah Malaysia boleh ada tim yang memikirkan mengguna sampai macam ni. Sampai sekarang lebih kurang dalam 20,000 struktur seluruh dunia dah pakai. Kita punya teknologi. Ya, betul Lalit. 20,000. Dan selama ni kita Wah. designkan, kita pantau ataupun kita jadi checker untuk projek di luar negara. Kita lah standard dia. Kita lah standardnya. Dan kita pun memang terlibat dengan pembangunan standard untuk alat ni di peringkat international. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asya Widianti Putri. Hari ini aku senang banget karena hari ini aku akan melanjutkan reaction yang berkaitan dengan getah Malaysia yang udah levelnya level dunia banget. Kemarin kita udah sempat membahas tentang getah Malaysia. Di sini video ini teman-teman boleh aja nonton videonya. Banyak banget produk-produk yang berbahan dasar getah itu dari negara Malaysia dan direka bentuk diciptakan oleh penduduk tempatan, oleh rakyat tempatan untuk menghasilkan seperti sarung tangan, sepatu, bot, tayar dan sebagainya. Kalau teman-teman belum nonton bisa langsung ke sini. Nah, karena di video itu Bang Alif juga menyinggung soal jembatan Pinang gitu kan, yang dimana bagian bawahnya itu penahannya atau penyangganya itu getahnya itu dibuat daripada negara Malaysia guys. Kita bisa melihat di jembatan Pinang itu juga sibuk banget kan, lalu lalang gitu kan. Bagaimana maintenance-nya, bagaimana bisa sekuat itu, kita akan melihat di video Abang Alif Satar ini guys. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngejakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM Instagram aku di @widiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaction ni. Are you ready? Let's go. Kita ada dekat jambatan kedua Sendirian Berhad. Yang video yang kita cakap pasal ciptaan Lembaga Getah Malaysia yang menjadikan satu apa bracket getah yang diorang letak untuk jambatan Pulau Pinang. Kita nak pergi tengok sendiri. Dan kita akan naik. Dia nampak macam crane, tapi dia bukan crane. Cuak agak. Walaupun kita ada di Penang, tapi kenapa alamat truk ni alamat dekat rumah aku? Aku tengah nak imagine macam mana benda ni function. Dia akan keluar untuk kita tengok dekat bawah jambatan tu. Adakah benda tu akan macam ni, dia akan keluar macam ni. Bukan right hand drive Canggih tau. Dia left hand drive. Okey, gerak dulu. Weh, abang tu nyopir? Oh enggak. Tok. Ya. Yang ni signifikan dia orang ni siapa? Alah, tak ada. Ini para pekerja sewaktu jambatan dibuka. And this was back in? Back in 2014. Oh, baru lagi ya? 11 tahun lah. 11 years. 11 tahun. Masih berlibat dengan kita. Ya, kita bersama dengan CEO kita, Datuk Faizal. He's the host of the show hari ini. Hari ini, I'm at the mercy of Datuk Faizal. Jom kita. Okey. Jom kita. Dan ini adalah katanya orang pertama yang melintasi jambatan secara rasmi. Orang pertama yang melintasi. Faizal, dari day one, Jambatan Sultan Muazzam Shah. Sultan Abdul Halim Jambatan Muazzam Shah. Sultan Abdul Halim. Jambatan kedua Pulau Pinang, JK2PP, Jambatan kedua Pulau Pinang. Saya dulu bukanlah CEO. Masa itu bukan CEO, tapi saya setiausaha syarikat. Tapi selepas daripada itu saya bertugas sana sini dan akhirnya kembali ke Jambatan kedua Pulau Pinang ni, Jambatan kedua Sendirian Berhad sebagai CEO lah sejak daripada tahun 2020. Tapi kita perlu tabik kepada ni Dah 6 tahun DMD ni, ni Datuk ni. Datuk Insinyur Profesor
Dr. Ismail Muhammad Taib sebab dalam masa pentadbiran dia selama 6 tahun dia siapkan jabatan ni dengan kerja yang amat berat. What was the main challenge bila nak build the bridge? Banyak ni, memang mencabar sebabnya dia banyak rekod-rekod dunia ni. Macam? Contohnya yang kalau katakanlah piling di sini kan, untuk main span ni yang ada you nampak kabel-kabel tu kan, yang itu terdalam di dunia. Bila dia drill sampai dasar laut tu? Ke dasar, dalam Terdalam lagi sampai di dunia. bedrock. Pada waktu disiapkan jambatan terpanjang di Asia Tenggara. Sekarang ni jambatan kedua terpanjang lah. Saya dipahamkan juga pada waktu itu kita diminta, JKSB diminta untuk menyiapkan sebuah jambatan yang kalis gempa. So bila nak kalis gempa tu maknanya kalau apa-apa berlaku, bukanlah di Malaysia tapi mungkin di negara jiran kan. Jadi bila terasa gegaran tu, bridge kita ni tak boleh retak, tak boleh musnah. Bagaimana cara untuk menggunakan high damping natural rubber bearing. Yang itu yang ciptaan Malaysia digunakan di bawah jambatan kita antara the pillars dengan the segmental box girders untuk memastikan apabila berlaku gempa bumi sehingga 7.5 skala Richter, bridge kita masih okey. Sebab kita tengok ramai orang pergi suka memancing tu kat bawah tu kan. Tak boleh kan mancing di bawah jembatan? Drill dekat atas structure. Dia tak tahu tak boleh. apa kalau bila dia drill tu akan effect the structure tu. Betul. Jangan tolonglah, jangan turun bawah tu. Jangan suka mancing sembarangan. Okey, saya terus terang saya cakap tak boleh ada situ sebab ini adalah kawasan larangan, tempat larangan. Tolonglah jangan drill pula. Kalau drill, tahu tak, lubang tu lama-lama dia akan masuk moisture dan sebagainya, air lama-lama dia akan retak, rekah, kena besi kat dalam tu, lepas tu jadi masalah. Tapi yang interesting tu di main navigational span tu, the main span. Dia buat belah, daripada belah Batu Maung dan belah Batu Kawan, dua-dua dia bertemu, tapi bertemunya akhirnya di bahagian main span, main navigational span. Yang di situ tu sebenarnya ada kabel dan sebagainya, dan bila dia nak bertemu tu katanya ada satu tu lagi tinggi 1 meter. Dia 1 meter lagi tinggi. Tapi alhamdulillah lah, ingenuity of Malaysian engineers and Chinese engineers of course, because bahagian tu pihak China Harbour yang bina. Keren Dia kolaborasi letakkan dengan China air juga. tak silap saya supaya bahagian sebelah ni berat lagi. So bila air, dia letak air atas tu. So jadi lagi berat dan disambung. Tadi Datuk dah beritahu dah kerjasama jambatan ni dan juga bersama dengan Lembaga Getah Malaysia, bersama dengan saintis-saintis tempatan kita dah buat satu seismic bearing. Seismic bearing. Seismic bearing made from kita punya own Malaysian rubber, dan sekarang ni Ali nak turun dengan Datuk sendiri, kita naik BIV tu nak tengok dekat bawah jambatan. Ali tak tahu macam mana nak tengok kita kena tengok sendiri lah. Wah, beruntung banget nih bisa tengok kan Bang Alif. Second Pinang Bridge. Penang. Ini memang rare. Tak pernah Ali terfikir akan berdiri dekat tepi laluan motor dekat atas jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, also known as Jambatan Pulau Pinang Kedua. Ali bersama dengan Cik Syarizal, kita orang tengah kat berlatar belakangkan the bridge inspection vehicle. Datuk CEO lepas ni Ali akan turun ke bawah, tapi Cik Syarizal ni memang inspection kat atas ni biasa. Biasa, kami memang sebagai LM ni sebagai satu badan agensi kerajaan yang memantau kawasan penjagaan dan operasi jambatan kedua. Jadi LM telah ada satu standard. Setiap 2 tahun akan ada pemeriksaan integriti terhadap susun jambatan setiap 2 tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan jambatan ini sentiasa berada dalam keselamatan. Jambatan dia bukan saja jalan dia, tapi struktur dia, bawah dia, semua. So kalau ada macam defect-defect, ada pergerakan ke, that's why daripada atas pun dah boleh tahu. Kita boleh rasa pergerakan sekarang ni. Itu bearing tadi tu. High damping rubber bearing tadi yang absorb the movement. Rubber. So bila nak maintain kan, bila tengok cakap pasal LLM maintenance dia, apa yang periksa kat sini? So bila inspection, untuk payment kita buat every year. Wajib dia buat scan. Kalau yang bahagian-bahagian yang defect tu berada di tahap yang tidak baik, poor, perlu tindakan perbaikan. Sebab itulah bila kita drive ke atas jambatan kat sini ni, jambatan kedua Pulau Pinang ni, smooth dia. Sebab maintenance terbaik daripada tim LLM. Hari ni FYI, kita nak tengok bearing ni, so kita tutup jalan ni memang menumpang. So terima kasih. Orang-orang Malaysia yang cerdas ni. Shock bearing apa Dr. Umar cakap tadi. Nanti yang terror cakap pasal benda ni memang Dr. Umar. Orang getah kita. Okay, jom tutung bawah.
Kalau bayar pun belum tentu kau boleh buat benda ni. Ya, ya. Okey, Alif. Okey, brother. Alright. Okey, macam kalender biasa. Okey. Kangkung, masuk kaki dulu. Uish. Ini memang rare. Orang lain naik jambatan Highway Pulau Pinang yang kedua ni mungkin drive je lah. Tapi tak. Kau tengok ni bro. Kau tengok ni bro. Wow. Yeah! Cool! Untuk lihat ke bahagian bawahnya ya. Leaving on a jet plane. Alif, jangan nyanyi, kucap. Ini memang satu pengalaman yang unik. Kita tengah atas bridge Inspection inspection vehicle. vehicle. Kita bersama dengan Dr. Umar, saintis dalam Saintis engineering Malaysia. team yang menciptakan tu. Yang hitam Betul tu. tak? Sebahagian dari tim dia. Sebahagian dari tim. And yang paling best kalau korang zoom dekat situ kan, made in Malaysia bro. Gokil bro. Weh, canggihnya benda ni, BIV ni canggih oh. Doktor, Alif pun nak tanya soalan pun Alif pun tak tahu. What is the right question to ask you? Alif cuma tahu yang ni adalah semua ciptaan daripada design, bahan dan juga saintis. Malaysia. Boleh kata macam tu lah. Kan? Alright. Okey, doktor boleh cerita apa benda alat ni yang menjadikan dia so important for this bridge? Device ni ataupun alat ni kita panggil high damping rubber bearings Okey. ataupun HDRB lah ya. Okey. Kegunaan dia adalah melindungi struktur, boleh jadi jambatan, boleh jadi bangunan against gempa bumi. Okay. So dalam kes jambatan kedua Pulau Pinang, dia melindungi jambatan ni lah daripada gempa bumi. So Wow. konkrit atas ni akan kembang kecut, Ya. panas sejuk, siang panas malam. sejuk. Ya. Dan Kembang sebagai kecut dia. kebaikan tambahan dia adalah bila kalau ada gempa bumi, dia akan menyelamatkan struktur ni lah. Okay. Dan dia dibuat di Malaysia. Aha. Dia kebentuk oleh Lembaga Getah Malaysia. Ya. Wah. Kita di Lembaga Getah Malaysia memantau daripada proses awal Ya. mereka bentuk sampailah dipasang dekat site. Maknanya doktor kan, bila cakap pasal Lembaga Getah Malaysia, kita mungkin ramai yang sekadar tahu the surface saja. Off the roll, peranan Lembaga Getah Malaysia. Orang nampak macam setitik apa susu getah tu, apa latex tu kan. Orang tak pernah sangka yang Lembaga Getah Malaysia boleh ada tim yang memikirkan mengguna sampai macam ni. Saya bersetuju juga. Saya bersetuju lah sebab getah especially terutama di Malaysia, kita bukan hanya meliputi sektor di ladang saja. Ya. Kita meliputi cara proses getah, cara nak olah getah daripada susu getah tu sampai jadi satu produk yang berguna lah. Ya. Sebagai contoh yang kita tengok hari ini, memang dia spesifik pada kegunaan kejuruteraan. Ya. Yang mana kita kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak perasan. Kita di negara kita yang jarang ada gempa pun terkesan kan. Tapi ada tak negara-negara lain yang guna teknologi kita ni? Macam Jepun ke? Teknologi ni dibangunkan bersama oleh Lembaga Getah Malaysia bersama kita punya makmal di UK, di Tun Abdul Razak Research Center bersama dengan University of California, Berkeley. Pada tahun 1985. Sejak tu banyak sampai sekarang lebih kurang dalam 20,000 struktur seluruh dunia dah pakai. Kita punya teknologi ni? Ya, betul Alif. 20,000. Dan selama ni kita Wah. desainkan, kita pantau ataupun kita jadi checker untuk projek di luar negara. Kita lah standard dia. Kita lah standardnya. Dan kita pun memang terlibat dengan pembangunan standard untuk alat ni di peringkat international, ISO kita panggil. Ya. So standard tu dah ada dan diguna pakai di seluruh dunia. Ya. Tapi dekat Malaysia, this was the first breakthrough di Malaysia disebabkan kegusaran kita sama ada gempa bumi tak dekat Malaysia atau tak. Yang mana lately ni Kita dah mula dah nampak. mula ada, yes. Dah ada. Maknanya kita sampai Lembaga Getah pun memikirkan of the future kan. Kira macam dah prepare awal dah dengan benda ni. Ya, kita memang terlibat dari awal lah. Kan? Do you need to replace this sometimes? Okay. Because wear and tear dia. Alright, good question. Saya suka soalan dia. Okey, menggunakan natural rubber, getah asli. Kita boleh kata yang ianya tak perlu diganti Durable. selama 120 tahun at least.
Less maintenance. Less maintenance. High main- durability. Maintenance free in fact. Oh. So unlike macam bearing mechanical yang Ya. Macam ni kan Tuan. Kita tahu bahagian yang ni perlu yang ni. Adakah semua bahagian structure ni standard je? Okey. Ataupun yang ni ni perlu sikit sebab dia punya tu ada tak? So logically dia akan besar dekat sini dan bila kita go towards the land Dia akan dia mengecil sebab dia tak pakai yang ni, ada pakai yang I-beam bentuk huruf I Oh, tu, beam ya, kecil-kecil. ya, I-beam kecil. So bearing dia akan kecil sikit lah. Oh, apa yang doktor tengok? Biasa kita tengok dia punya integrity Kira, surface, keren banget. surface of the rubber contohnya. Dosin Adakah rubber. dia punya bulging yang kecil-kecil ni sekata atau tak, meaning the integrity between rubber Aha. and the steel plate okay. Dalam ni ada steel plate Ada ni. steel plate. Saya bawa lagi sampel untuk Ha? Alif. Oh. Ni contoh dia. Doktor ni suka tau. Macam Okey. Doraemon lah. Macam Doraemon. Alright. Banyak kantong Oh, Ini rahsia. contoh miniature. Macam So ni lah. bayangkan dia ada steel plate yang besar and then dia ada lamination. Kita panggil dia macam kuih. Macam kuih lapis? Lapis. Bukan, kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak. Okey. How, betapa dengan this magnificent structure jambatan Pulau Pinang yang kedua ni kan. It's supported by, bukan ni, nampak macam kecil tapi peranan dia besar. Ya. Dan yang Alif paling bangga ni daripada material dia, team dia dan orang yang memikirkan idea ni adalah orang Malaysia. Orang Malaysia. Baik. Gokil boy. Siapa yang baru tahu nih soal ini? Wah, ini terima kasih Bang Alif. So dah settle ilmu lah baru ini. pengalaman Alif bersama dengan LGM, Lembaga Getah Malaysia. Cerita macam mana semua ni bermula dengan satu titik. Susu getah. Ataupun susu getah. Sampai this getting involved with this marvel engineering. Daripada bahan yang digunakan, daripada saintis cerita pasal buat tayar, buat jalan, macam-macam produk sampailah ke benda yang besar ni, teknologi yang digunakan seluruh dunia untuk struktur-struktur yang Jembatan. menjadi marvel of engineering lah. Dan produk ni dijadikan for humanity, for humankind. Tak dipatenkan untuk digunakan untuk semua. Ramai orang tak tahu betapa Ya. hebatnya negara kita ni, Malaysia, dan hebatnya orang-orang Malaysia ni. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Lembaga Getah Malaysia, terutamanya the whole team yang di HQ. Nanti hopefully ada rezeki kita pergi tengok London, The Real Institute Malaysia di London. Lembaga Getah Malaysia. Terima kasih. Oh, ada di London juga. JKSB, Jambatan Kedua Sdn Bhd. Terima kasih kepada Lembaga Lebuh Raya Malaysia and the whole team yang layan Alif dan experience this probably once in a lifetime experience. Terima kasih semua. Beruntung nih bisa See you. tahu kan kita semua guys. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk orang-orang yang terlibat dalam Lembaga Getah Malaysia nih guys. Luar biasa banget. Aku pun juga baru pertama kali dengar soal getah Malaysia ini. Di video sebelumnya kita udah tahu kalau Malaysia itu raja sarung tangan getah dunia salah satunya, yang dimana susu getah Malaysia itu bisa menjadi tayar yang kualitasnya udah level dunia banget. Mengatakan juga bahwa Malaysia adalah hub pembuatan produk getah berkualitas tinggi yang menjadi tulang belakang sistem kesehatan dunia. Kedudukannya itu semakin kukuh gitu. Tambah ini kita mengetahui fakta baru bahwa jembatan kedua Pulau Pinang bagian rubbernya yang membuat tuh orang Malaysia. Bahan-bahannya dari negara Malaysia. Apa tak bangga korang weh. Dokter tadi di video ini mengatakan juga bahwa rubber itu menjadi komponen paling kritikal juga dalam sebuah jembatan, yang dimana itu untuk menyelamatkan jembatan daripada gempa bumi gitu kan. Jembatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah adalah jembatan terpanjang di dunia yang dipasang dengan high damping natural rubber bearing, yang dimana dokter juga mengatakan bahwa banyak udah negara-negara lain yang menggunakan inovasi dari negara Malaysia ini sampai 20.000 struktur gitu guys. Sistem pengasingan seismik yang membolehkan jembatan itu tahan gempa bumi berkekuatan tinggi. Ini adalah inovasi Malaysia dibangunkan di Tun Abdul Razak Research Center, yaitu di UK. Ini penasaran banget aku, nanti kita coba cari videonya, yaitu makmal penyelidikan milik Lembaga Getah Malaysia. Teori kejuruteraan seismik mengatakan jembatan kedua Pulau Pinang terdedah kepada berbagai daya alam
gempa bumi, potensi tsunami, dan angin yang kencang, di samping persekitaran marin yang agresif. Cabaran ini diatasi melalui penggunaan high damping rubber bearings untuk pengasingan seismik viaduk marin. Masalahnya, bila gempa berlaku, tanah bergeser. Tiang jembatan terikat ke tanah, jadi getaran berpindah ke atas, ke dek jembatan. Kalau tidak penyerapan, jembatan akan retak atau runtuh. Nah, jadi penyelesaian getahnya, letakkan lapisan getah kepadatan tinggi di antara tiang bawah. Tadi kita juga ada melihat yang ditunjukkan sama dokter itu kayak lapis. Kalau Bang Alif bilang seperti kayak lapis rawa, berlapis-lapis gitu. Letakkan lapisan getah berkepadatan tinggi di antara tiang bawah dan dek jembatan atas. Getah bertindak sebagai penampang atau penimbal yang menyerap dan menyebarkan tenaga gempa sebelum mencapai struktur utama. Prinsip kerja dari SDNRB adalah seperti berikut. Melalui penambahan baikan formula getah, nesbah direndam dengan rasio material getah. Yang rubber tadi itu guys, itu bisa menyesuaikan suhu, bisa mengecut, bisa mengembang gitu. Yang hitam tadi tuh. Nah, ini adalah bagian penjelasan tentang struktur HDNRB, lapisan getah plus keluli. Peranan Lembaga Getah Malaysia atau LGM sejumlah 2.220 unit telah dipasang pada jembatan ini, dan semuanya di kilang Malaysia di bawah penyediaan Lembaga Getah Malaysia, serta diuji mengikuti piawaian antarbangsa di kemudahan ujian pengeluar tempatan. Penyelidikan teknik formula getah ini dijalankan oleh Tun Abdul Razak Research Center di UK, yaitu pusat penyelidikan getah milik Malaysia yang mengkaji sifat mekanikal getah asli berkepadatan tinggi. Jembatan ini bukan terbuat daripada getah sepenuhnya ya, tapi komponen paling penting yang menjaga nyawa jutaan pengguna jalan raya adalah produk getah Malaysia. Ianya bukan sekedar tayar atau sarung tangan, ia adalah teknologi kejuruteraan tinggi yang menjadikan jembatan ini rekor dunia, dan semuanya lahir daripada inovasi saintifik negara Malaysia sendiri. Wah, gokil, luar biasa banget. Bangga tak korang bangga kan? Sampai 20 ribu tadi ya strukturnya digunakan di seluruh dunia. Ini aku suka nih kalau yang nambah-nambah ilmu pengetahuan dan nambah-nambah informasi kayak gini. Bang Alif, terima kasih udah sharing video ini. Jadi kita tahu gitu kan, susu getah Malaysia ini ternyata bisa menghasilkan produk getah yang berkualitas tinggi, bahkan sampai digunakan di luar negara gitu. Semoga video kali ini bisa menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga semakin banyak ilmu dan semakin banyak yang kita ketahui dari berbagai macam apa yang dihasilkan oleh negara Malaysia. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.